Bangsaku bukan kecil hati dan jiwanya. Bukankah sejak zaman berzaman mereka menjadi pelaut, pengembara, malah penakluk terkemuka? Bukankah mereka sudah mengembangkan sayap menjadi pedagang dan peniaga, selain menjadi ulama dan ilmuwan terbilang? Bukankah bangsaku pernah mengharung samudera menjajah dunia yang tidak dikenal? Bukankah mereka pernah menjadi wira serantau yang tidak mengenal erti dan takut kematian? Di manakah silapnya hingga bangsaku berasa begitu kecil dan rendah diri? Apakah angkara penjajahan? Lalu bangsaku mulai melupakan kegemilangan silam dan sejarah gemilang membina empayar. Tugas kita belum selesai rupanya bagi memartabat dan memuliakan bangsa, kerana hanya bangsa yang berjaya akan sentiasa dihormati. Rupanya masih jauh dan berliku jalan kita, bukan sekadar memerdeka dan mengisinya, tetapi mengangkat darjat dan kemuliaan buat selama-lamanya. Hari ini, jalan ini pasti semakin berliku, kerana masa depan belum tentu menjanjikan syurga. Bagi mereka yang lemah dan mudah kecewa, perjuangan kita belum selesai, kerana hanya yang cekal dan tabah dapat membina mercu tanda bangsa yang berjaya. Nukilan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perjuangan belum selesai.